Alright guys, ini dia 450X. Yang orang gila-gilakan. Kenapa DK berdiri macam ni? Sebab dia ada tempat untuk berdiri belakang ni. Lepas tu dekat sini untuk pillion. Ini pillion, yang ni untuk kita. Kalau nak off-road, nak tutup boleh, dan nak buka boleh. Buka off-road the time. Macam ni lah, layan lah. Wash SR 450 GT. Sitting position memang best. Kaki, tangan, kaki. Yang ni tinggi. Oh, cantik. Full IP. Jom kita tengok lebih dekat. Okay, lebih dekat kita tengok apa yang ada. Engine CVT. Okay, ini sebelah sini. Sebelah sini. Tengok exhaust dia. Exhaust dia best. Exhaust dia memang best. Dengan ni nampak. Adjustable. Alright. Twin cylinder. Boleh nampak. Dekat sini dia bawa masuk. Nampak nampak tak? Ada dua exhaust keluar. Twin cylinder Alright. Kunci dia kat tepi ni. So kita kena pakai ni lah. Sebab dia tak ada power kan. So bila kita nak buka, ni dia. Dua helmet. Satu dan dua. Dua helmet nampak. Okey tak okey? Puas hati tak? Alright. Okey. Harga 29,888. Okey Yang ni dah launch bulan 6 kot. Bulan 6 pun start kot. Okay guys. Dengan 43.5 horsepower. Kalau 43.5 horsepower ni, DK rasa lah dia punya top speed dia boleh pi 15, 16, mungkin 18 lah. Boleh pi 18 rasanya. 180 boleh dapat ni. Okay. So berat dia adalah 220 kg. Itu berat dia. Saya depan 17, saya belakang 14. Dan jom DK nak turunkan motor ni. Nak tengok berat ke tak berat. Melihat tongkat balik. Okay. Jom kita nak turunkan dulu. Kita turunkan dia dulu. Alright. So sekarang ni DK nak angkat dia. Okay. Senang. Memang senang. Senang sangat-sangat. Okay, sekali lagi turun. Okay. Tongkat tepi. DK duduk atas dia. Dah hampa tengok. Ketinggian DK 177. Dan kaki DK boleh katakan flat jugalah. Alright. Cun. Nice. Yang penting ada handbrake. Ada handbrake kat sini. Okay. Right.